Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Hari ni je dah habis dah. Membazir 15 trip tu. Banyak. Aduh. Kalau dah tahu aku dia nampak je macam ni, tapi aku negatif data tu. Tak main lah benda-benda tu semua. Agut dia. Baik. Hei. Siapa kau ni? Lagi rumah Saya Ira. Ha? Munira. Awak tinggal sini ke? Kau pergi ambil barang-barang kau ni, kau pergi gerak sekarang. Pergi balik rumah kau. Kalau kau lagi rumah, kau pergi balik rumah. Orang zaman sekarang ni tak ada rumah, nak cari rumah. Kau ada rumah, nak lari dari rumah. Pergi balik. Jom. Allah, weh. Kau lagi. Kau buat apa kat sini ni? Kau belah sekarang. Belah. Kalau malam tadi Jais datang tangkap tengok kau tidur aku, jadi apa jadi? Ha? Tak pasal-pasal kau dengan aku kahwin free. Kau nak ke? Kau nak? Tak. Kau ni gila aku rasa. Kau gila eh? Kau main-main ke apa? Ha? Kau belah sekarang. Ciao. Apa lagi? Beg saya. Kalau awak tak ada rumah, saya pun tak ada rumah juga. Semalam kan gelap. Ada anjing pula tu. Tu yang saya takut. Terima kasihlah sebab tak buat apa-apa kat saya. Oi. Nak makan tak? Mak.
Tak buat rajin lah. Berapa lah botol banyak? Bukannya ada orang pun. Bazir je timun tu. Mak, kalau Ahad macam ni tak ada orang, Mak tak payahlah buka, Mak. Mak pun tak cukup rest kan? Apa benda kau merepek ni, ha? Selalunya hari Ahad macam ni orang ramai, tahu tak? Tapi disebabkan kau ada kat sini, ha? Sebab tu tak ada orang. Serius bang? Ahad ramai tau. Awak asal panggil lah dia pun. Ni, pergi kedai. Mak dah tulis tu. Mana tahu nak beli barang apa? Aku dah tulis dah kau apa nak beli kan. Kau bagi je lah kat dia. Mak biasa pergi, mak pergi lah. Alah. Apa masalah kau Diot? Pergilah. Mak dah tulis dah ni. Ni. Bagi je lah dekat orang kedai Aceh tu. Pergi cepat. Alah. Tak apa, aku teman kau. Tak payah temankan dia lah. Dia pergi sendiri. Kau pergi sekarang. Kau tak, aku tak bagi kau nak topak. Bang, gerak luar bang. Pasal tak dapat dia topak. Pasal sibuk dah tolong dia. Biar dia belajar macam mana hidup di kari. Hidup susah. Bang. Nasi lemak bang. Nasi lemak bang. 2. Nak tambah lauk tak? Tak, kosong je. Terima kasih. Sama. Kenyang ke kau makan tu je? Gila ambil apa kau nak makan kat sana. Nasi ke, Maggi goreng ke. Tak apalah. Mak saya ada pesan. Dia kata kalau orang tu belanja kita makan, kita jangan order lebih daripada orang yang belanja kita tu. Ni awak pun tak makan? Aku memang jenis manusia yang tak makan pagi. Sakit perut. Lunch nanti bawa aku makan sekaligus. Pergilah ambil apa kau nak. Tahu kau lapar, benda ni tak cukup ni. Tak payah malu-malu lah dengan aku. Betul ke? Pergi je. Aku ni bab makanan memang aku takkan berkira. Sebab aku tahu makanan ni semua rezeki. Rezeki datang daripada Allah. Cuba kalau kita berkira, lepas tu Allah berkira rezeki yang kita. Pisang tu. Kan? Dia ambil apa-apa. Saya nak nasi biryani boleh? Boleh, ambil je. Sekejap. Tapi jangan lebih RM20 lah. Sebab aku ada ngam-ngam ni. Ya? Terima kasih. Cik Lela! Cik Lela! Ya. Makcik! Ya. Cari apa tu? Cik kunci rumah. Apa sahaja dekat makcik pula? Lah dah. Papa dengan mama wi anak kocik Lela suruh sipir. Dia tak sewi awak tubik. Kalau awak nak tubik, awak kena royak ke papa dengan mama dulu. Tubik apa? Makcik ingat saya burung ke duduk terkurung kat dalam rumah ni? Papa mama kan dalam flight belum tentu dah landing. Tu nak pergi mana? Nak bagi anak-anak bulus makan. Anak-anak bulus? Gapo anak-anak bulus? Kau nak pergi mana? No. Tak boleh. Tak boleh si comel. Comelnya dia. Duduklah sini. Kau siapa? Saya Ira. Awak? Laura. Tongki mana? Tongki dia kerja. Ni kerja awak ke? Kau buat apa sini? Saja lepak. Maya. Apa? Bos ada tak? Ada. Kat mana? Belakang aku.
Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nak tanya, sini ada kerja kosong tak? Kerja kosong. Okey. Dulu last kerja kat mana? Macam ni, sebenarnya saya baru keluar hari ni. Abang minta maaf, dek. Kerja dah penuh lah kat sini. Nanti kalau ada, nanti cubalah lari sekali atas ni, Terima kasih, bang. Sama. Asal, bang? Dia nak apa? Tak kerja. Betul? Dapat tak? Hush. Gila kau. Nak bagi budak yang nak kelulusan macam tu. Tak nak aku. Bukan itu abang kata abang tak cukup staff ke? Memang betul-betul nak cari pencuci. Itu dah ada, tu okey lah tu. Hai. Sini. Budak yang ni keni tu. Ha. Kau rasa? Tapi bang kan? Macam mana kalau saya cakap kat abang yang budak tu sebenarnya? Budak dia yang sebenarnya? Assalamualaikum. Salam. Kalau dah malas nak mencari tu, siapa ketua pun takkan dapat. Tak payahlah nak bagi alasan macam-macam. Orang dah cari minyak tu tak ada, Mak. Tak ada. Kejap lagi kalau orang pergi pekan, Mak bising. Ni baju-baju ni Mak dah lipat tau. Tolong susun elok-elok dekat rak tu. Lagi satu, tak payah nak pakai baju macam fashion show lah. Hari-hari tukar. Pening lah aku nak basuh baju lambat-lambat. Mak, di kedai. Alah, tak habis-habis lah tu lagi top up. Top up. Tak tolong buat kerja, malas. Nak bagi sudah. Lagi mana tu? Tebing lah. Nak bagi top up kan? Nak berapa? 5 ke 10? 10. Pintu tu kunci. Pintu kunci, Yoyon. Ya. Sana sikit. Kau ugut, Mak? Ugut. Bang, abang tahu tak? Mak, seorang duduklah rumah ni macam orang ni anak dara tau. Anak dara. Nak keluar jumpa member pun tak boleh. Alasan sebab budak tebing jahat. Dengar tu, budak tebing jahat. Semua sebab abang ni. Kalau abang tu tak ke dalam sana, tak ada makna orang kampung nak cakap budak tebing jahat tau. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mahu harus ku Siapa pula ni? Ni Dongki ke? Ya, aku. Rajin mengemas rumah, ya. Tapi itulah. Kesian rumah tak berdinding. Itulah lain kali kalau kahwin tu, carilah yang kaya sikit. Research dulu. Jangan main kaya sebat je. Itulah. Bijak. Dia ni kan, kalau masuk rancangan bersamamu, ui, memang terjual yang mata penonton, betul tak? Betul. Tak banyak. Settle tak? Hai. Janganlah jauh-jauh.
Saya nak berkawan je. Nama saya Talam. Salam. Ha? Awak. Apa ni? Tak buat apa-apa pun. Ha? Kenapa? Oi! Tak nak dekat. Oi! Korang buat apa lagi kat tempat aku ni? Aduh. Hero Hindustan kita dah sampai. Cakap elok lah korang. Sebelum aku hentak muka korang kat sini, aku nak korang gerak. Oh, kau dengar tu. Dia nak bantai kita lah. Oi. Kau dah lupa ke? Ha? Apa yang jadi kat kawan syurga kau tu? Oh, dia lupa lah. Dia lari weh. Ha, dia lari. Pengecut kau tak? Lari Ha? Dia lari apa? Masa lari? Ha? Apa salah korang lari? Oi! Banyak saya Instagram macam tu lah jadi dia. Sampai tak ada otak. Kau ni siapa sebenarnya? Ha? Ni tempat tinggal kau lah. Inilah tempat saya lahir. Biar aku bila kau nak bayar? Nantilah. Nanti tu bila? Patutnya tiap bulan kau kena bayar. Sabarlah. Selama ni pernah aku tak bayar kau bayar Tapi bila kan? aku nak sabar? Tak apa, kau macam tu aku nak anak kau. Oi, Mat! Kau sekarang! Mak, kenapa Mak? Ha? Tak, siapa tu? Ya Allah, Mak. Mak cakap lah, Ira tak. Mak. Oi, Mat! Kau sekarang! Siapa kat luar tu? Ira ambil beg ni. Ira keluar apa sini. Ya Allah, Mak kita Ira kenapa? Ira tempat dia bahaya, Ira. Ira terus keluar apa sini. Mak. Ira, woi. Mak. Mak, Ira tak tahu nak pergi mana dah, Mak. Ira, kenapa Ira balik sini ke maksud lari? Tak boleh tak Mak bagi tahu Ira kenapa Ira tak boleh duduk dengan Mak? Tak, siapa ni? Kawan Ira. Mak, Ira nak duduk dengan Mak. Tolonglah, Mak. Ira tak tahu nak pergi mana dah, Mak. Boleh tak tolong bawa anak Kak lari? Tak. Ira tak akan pergi mana. Ira duduk sini. Tak apa, Akak percaya dengan awak. Tolong buat lari. Kejap. Mak, ya Allah, boleh tak Mak bagi tahu kenapa? Mak ada masalah apa? Ambil Mak, Ira tak nak. Ira nak tinggal dengan Mak. Tolong bawa anak Kak lari. Mak Tolong. Tak apa, Akak percaya dengan awak. Tolonglah bawa dia lari. Tempat dia bahaya. Mak, boleh tak bagi tahu kenapa? Ira tak tahu nak pergi mana dah, Mak. Ira, kau tak jangan degil ikut je cakap Mak. Boleh tak? Tak, Ira. Tolong bawa dia lari. Sekejap. Diorang tu siapa? Kau tadi si pandang sini je. Siapa tu, Mak? Mak. Ira lari dah. Tolong bawa dia lari. Siapa, Mak? Ira lari, Ira. Bawa lari. Bawa lari. Mak. Mana dia? Bapak kau ada kan? Bapak kau ada? Bapak saya pun saya tak kenal siapa. Oh, sudah. Bapak pula tak kenal, ya Allah. Awak. Saya duduk dengan awak je lah. Kau nak tinggal dengan aku? Kat mana? Kat sini? Kau ingat kawasan ni kawasan penyinggahan masyarakat ke apa? Kalau kau lelaki tak pergi tau. Masalah kau perempuan. Tu je masalah.
Kalau kau lelaki kau boleh lepak dengan aku ke tidur aku kat pot aku ni. Masalahnya perempuan. Berat. Duit yang mak kau bagi tu ada lagi kan? Aku rasa tu cukup ke kalau setakat kau nak pergi sewa bilik untuk seminggu, 2 sebulan pun cukup. Kau pergi lah. Pergi yang mana-mana. Aku tak boleh nak bawa kau tinggal dengan aku kat sini. Jap. Kesian tak dia kau ni. Okay, aku boleh tolong kau. Tapi bukan dengan cara yang kau lepak dengan aku kat sini. Habis tu macam mana? Bagiku 7. Kesian aku tengok dia. Kalau kau tak tolong dia mungkin akan kena dera lagi dengan bapak tiri dia. Kenapa kau tak tolong diri kau dulu? Kesiankan diri kau tu. Tak apa. Kalau tak boleh tak apa. Okey. Tongki. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Minum tak kerti nak duduk ke? Tak ada adab dah. Memang Arif yang bunuh Kodi. Betul, budak kecil ni memang tak pandai menipu. Semua orang akan fikir macam tu. Betul. Tapi Yoyo ni lain. Kau pun kenal dia. 10 dia cakap, 11 tak boleh pakai. Tapi kenapa kau lari? Kau pergi mana, Tongki? Aku tak sanggup, Laura. Aku tak sanggup nak berdepan dengan polis. Aku tak sanggup nak berdepan dengan semua orang. Biarlah orang lain tahu daripada mulut orang lain, tapi bukan daripada mulut aku. Aku sayang dia tahu. Sejauh mana pun, sejahat mana pun dia tetap kawan baik aku. Aku sayang dia orang. Dia juga first love kau tau. Boleh tak kalau kita stop sekejap cakap pasal Arif dengan arwah Kodi? Yang dah lepas tu kita biarkan je lepas. Friendship kita yang sekarang ni dengan friendship kita yang dulu jauh beza, Laura. Awak? Nah. Apa ni? Duit sewa bilik? Tak payahlah. Duit sewa bilik pakai tak payah. Simpan je lah duit kau ni. Tak payah. Aku okey je. Janganlah macam tu. Takkanlah duduk free je nak ambil. Tak apa. Aku tu tak payah. Aku okey. Jangan risau. Dan ni kenapa pula ni? Nanti kalau Uncle dengan Aunty balik macam mana? Diorang takkan kisah punya. So kau jangan risau, okey? Pandai-pandai aku. Kau tim dengan diorang. Terima kasih tau. Sama-sama. Dah lah. Sabar Macam tak kenal pula mak tu macam ni. Nanti lah nama dia okey tu.
Apa ingat Yuyul tahan ke? Dia hari-hari popek. Abang percaya lah? Abang dah dapat kerja, abang bagi dia duit, diam lah tu. Kau jaga sikit mulut kau boleh tak? Ha? Apa hal pula? Kalau mak dengar, kau tak semak kecil hati ke? Setitis air mata mak jatuh, kita sebagai anak tak buang syurga, kau tahu tak? Cakap orang pandai. Cermin diri tu dulu. Bang, abang dah banyak kali mendahaka dengan mak abang. Dah banyak kali disebabkan abang, air mata mak jatuh. Abang ke dalam. Bodoh sangat mengaku buat apa? Sekarang... Aku tak bodoh. Aku ni... Apa benda? Nak backup Tongki? Bang, abang tahu tak? Yuyul ni cuba sedaya upaya nak backup abang dekat orang kampung semua ni. Tapi abang beri sangat nak backup si Tongki tu. Sekarang tengok apa dia jadi. Abang susah, mak susah. Tata si Tongki tu hidup senang lenang hua-hua kat luar sana. Bang, fikirlah bang. Orang macam tu abang nak buat kawan. Macam mana dia boleh hilang, ha? Dia tak nak cakap sama saya, tahu tak? Dek! Sini! Sini engkau lah. Kau dah dapat kerja dah? Aku sekarang ni seorang pekerja ni aku tak tahu duduk mana tau. Kau nak kerja tak? Nak bang. Miskin kau lah tu. Kalau kau nak kerja, kau boleh mula sekarang. Sekarang? Boleh je. Ajab Roman! Roman, sini cepat! Kau nama apa? Arif. Arif. Okay. Ini Arif nanti akan kerja kat sini tau. Lepas tu you tolong ajar dia apa yang patutlah. Sekarang you pergi ambil tu uniform. Bagi sama dia. Ni, kalau dia bully kau cakap kat abang Okey bang. Dah pergi ambil bagi kat dia. Terima kasih bang. Okey sama. Hei, ada sofa dah sini. Wah, ni seronok buat part ni. Bagus. Ya. Empuk bagus. My baby. Lajunya lain. Yul, sekolah saya ini okey? Duit yang cikgu minta tu dah bagi dah? Dah. Kenapa? Nasi lemak semua dah habis. Ni je ada kari pap. Nah. Ni je? Kari pap kat nak kan? Tak nak. Tak diinti, tak sedap lah tu. Mak jual buat apa? Buat rugi mak tu tak? Alah, ada orang suruh jual. Mak jual je lah. Habis tu, nak makan apa? Nasi lemak semua dah habis dah. Dia ada wifi. Aircon ada sejuk. Boleh? Boleh, Ana. Tapi kerja sekolah jangan tak buat, Of course, Mak. Mak, pergi dulu, Mak. Assalamualaikum. Salam. Jangan hisap vape semua, ya. Astaghfirullahaladzim, Mak. Tak boleh, Mak. Bang, cuci kereta. Nora.
Kau percaya aku bunuh Kodi? Memang Arif yang bunuh Kodi. Boleh tak kalau kita stop sekejap cakap pasal Arif dan arwah Kodi? Yang dah lepas tu kita biarkan je lepas. Friendship kita yang sekarang dengan friendship kita yang dulu jauh beza, Laura. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini, walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Mungkin wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terleka, kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau pernah lari. Ku terpaksa jatuh bila pernah diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Kau kenal aku siapa? Yang dulu bukan aku. Tak lalu lot tu kosong nak juga. Tak faham tu lah. Yon! Tolong ambilkan orang pandan, Yon. Masuk. Attack lah lot tu. Alah! Apa hal ni? Bagi balik lah. Lama-lama kau pakai benda ni, pekak telinga kau, kau tahu? Yang pekat telinga dia bukan telinga abang. Mak panggil dia tadi. Telinga tak mana? Lutut. Ha? Apa benda bising-bising dekat atas tu? Alah. Ni Mak, tiba-tiba ampas telefon orang cakap orang pekak. Betul kan? Aku cakap apa? Ha? Oh, dia ni? Apa masalahnya? Iya, abang. Benda ni mahal. Mana kau dapat duit, ha? Aku yang bagi dia duit. Cuti-cuti dia tolong aku berniaga lah. Dia sibuk. Mak, benda ni melalaikan. Esok lusa, exam ni kelawat macam mana? Duit tu baik simpan, Mak. Takkan lepas sekolah nak harapkan PTPTN. Tak payah nak ajar aku lah, Ha? Habis tu, kau nak suruh dia apa? Lepak dekat tebing tu. Ha? Campur dengan budak-budak tak betul tu. Ujung-ujung isap gam. Lepas tu, jadi macam kau. Aku dulu silap didik kau, silap ajar kau. Sebab tu jadi macam ni, tahu tak? Aku dah tak nak dah pisang berbuat 2 kali, tahu. Dan kau pun tak payah ikut macam bapak kau lah. Sibuk nak nasihat orang sana sini. Sedangkan dia sendiri pun 1 sen tak guna. Mana Yul tolong ambilkan purple line? Tak payah. Kau ambil sendiri. Nampak? Senang ni kerja. Tak payah gaduh. Boleh main game. Mak! Apa benda kau? Kau orang ni kan? Tak ada apa, Mak. Macam budak-budak lah marah. Hal pula daripada tadi. Daripada gatal ni. Kenapa? Gigi kalau gatal aku tahulah aku nak lepak muka. Ni kan gatal ni. Macam nak masuk duit ni. Dah apa lagi buat nak masuk ni. Gaji dah dapat. Ui. Okey. Ada apa? Untuk apa ni? Untuk apa ni? Tak payah duduk situ dah. Apa hal? Kau malu ada kawan hidup merempat? Bukan macam tu maksud aku. Maksud aku kau bayar rumah sewa ke pindah rumah tak bayar apa-apa. Bayar rumah sewa? Kau bagi aku bayar duit rumah sewa? Kau dengar ni, Laura.
biar aku hidup merempat, tapi aku ada maruah diri. Aku tak perlukan duit perempuan. Kau ambil duit ni, beli makanan kucing kau. Tu bukan maruah. Tu ego. Kenapa dia suka sangat duduk kat situ pun aku tak tahulah. Kerja dapur pun kat situ. Kenapa aku kenal semua lelaki yang bodoh? Bodoh sombong! Laura, okey tak? Jangan campur lah. Mira. Duduk sini dengan aku. Bagi kau! Bagi! Bang, lepaslah bang! Kulang! Tu je saya ada bang! Mana saya ada duit lagi bang? Pantai saya pun dah gadai. Ini je saya dah. Bang, lepaslah bang! Setakat ratai berapa ratus kau bising aku kau Bang, bagi balik bang saya. Saya nak beg saya. Aku beg ni lah, aku boleh jual lah beg ni. Bang, ni beg pasal malam je bang. Dah pasal malam, pasal malam. Saya kata saya nak balik bang. Beg saya. Kau lepas. Sebelum aku pijak, kau lepas. Kau ni. Hei. Aiman. Toki jangan jadi macam ayah tau. Kalau boleh Toki jangan jadi lelaki dayu saya. Jangan ambil duit perempuan tau. Sebenarnya lelaki patut bagi duit perempuan, bukan macam ayah tu ambil duit perempuan. Macam ni kita susah, kita kena jaga maruah kita saya. Kenapa awak cakap saya macam tu? Saya buat salah ke? Tak buat salah pun. Katanya aku kena berterima kasih kat Tongki sebab dia bawa kau duduk dengan aku kat sini. Habis tu kenapa awak nak marah-marah? Tak ada lah. Aku bagi dia duit tapi dia tak nak terima. Susah sangat aku nak terima. Duit untuk apa tu? Duit untuk buat apa patut lah. Sampai bila nak duduk bawah jambatan tu? Aku suruh dia pindah rumah. Saya rumah sewa. Kenapa dia tak nak cakap duduk bawah jambatan tu? Aku tak faham kenapa. Lah, sebab tu je ke. Okey, tak apa. Sekarang ni awak relax je. Nanti bila saya jumpa Tongki, saya terangkan kat dia, okey? Saya pun maybe tadi Tongki pun tengah stres, bad mood ke. Kita tak tahu kan? Bukan tak duduk rumah? Sikitlah. Pergi shopping tak? Tak nak lah, saya punya duit pun. Tak payahlah fikir pasal duit. Lagipun kau bukan ada baju pun. Betul ke ni? Iya, betul. Jom. Tu. Kalau bawa saya keluar, saya pakai lah. Oh, tapi berapa baju ni awak? Alah, tak apa. Ira! Hei! Aku tu! Mana ni? Sekejap. Bos. Hello.
kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walaupun